tengok ni, anak siapa ni? Anak siapa? Dia pergi sekolah, mak dia ingat, pak dia ingat pergi sekolah. Dia main belakang rumah aku. Dia salin, dia tinggal beg buku, baju sekolah dia, kasut sekolah. Dia tinggal kat sini. Lepas tu tak tahu dia pergi mana. Dia ponting sekolah. So, sekarang ni aku nak sembunyi beg dia dengan kasut dia kat sana. Kita letak buku beg sekolah dia. Ya. Satgi dia main balik sekolah, dia cari, lantak dia. Biar dia balik satgi, mak dia tanya, mana beg sekolah? Pasal kasut sekolah tak pakai, baju sekolah tak pakai, mana dia? Habis ikan tu. So, aku nak bagi pengajaran. Nak bagi pengajaran kepada adik-adik, mak ayah hantar pergi sekolah, habis duit bayar yuran, hang tak mau belajar. Kalau hang tak mau belajar, berhenti yang pergi kerja. Tahu? Anak siapa ni? Boleh main tani, main saling kat sini. Belakang rumah aku pula. Kan tu ya. Kan tu. Okey. Belajar elok adik. Jangan duk punting. Jangan duk jadi hantu. Okey, jangan duk jadi hantu. Kita sembunyi kat situ. Esok kita letak balik kat sini. Okey. Kantoi.